Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekali lagi tarikh kebesaran keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita. Tahun ini jangan kita terjadi di kalangan mereka yang pernah mengeluh dalam kehidupan mereka. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu daripada kalangan kita ini mengeluh. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu mengeluh dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kamu sehingga kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran, mihnah dan tribulasi yang kalau kita lihat pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan segala macam ujian. Juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersalat di hadapan Kaabah dilempar dengan najis dan juga kotoran daripada sembelihan oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Dan dalam masa yang sama, ingat, umat Islam ini juga ada hadnya dalam kesabaran. Tetapi dalam masa tersebut kekuatan kita, penyatuan kita dalam kita beragama mestilah kuat, mestilah bersama-sama menegakkan kebenaran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.